Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Azra. Okey, untuk hari ini kita akan belajar pendidikan seni tahun 4. Okey, sudah bersedia semua? Okey, kita akan lihat dari segi bidang menggambar. Projek kita pada hari ini adalah mozaik, iaitu susunan bahan. Jom, kalau dah bersedia. Okey, untuk standard kandungan pembelajaran kita pada kali ini adalah 2.1 kemahiran seni visual. Untuk standard pembelajaran pula adalah 2.12 mengaplikasi bahasa seni visual dalam menggambar. Yang pertama, media dan teknik susunan bahan, dan yang kedua, proses pengkaryaan. Objektif kita pada hari ini adalah di akhir PDPC, murid dapat memahami apa itu teknik mozaik. Okey, dah bersedia? Alright, kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Okey, di skrin cikgu ada sediakan bahan-bahan, nama-nama bahan yang diperlukan, dan cikgu akan juga tunjuk di sini. Alright, okey. Bahan yang diperlukan adalah pensel, pemadam, gam, gunting, kertas warna, dan kertas lukisan. Okey, ini bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita membuat pengkaryaan pada kali ini yang menggunakan teknik mozaik. Okey, yang pertama kita perlu buat adalah melukis gambar buah apple. Okey, dalam untuk kali ini cikgu akan lukis gambar buah apple 2 biji. Okey, satu besar dan satu kecil. Right? Okey. Okey. Ini dah siap dah gambar apple saya. Okey. Okey. Kita gelapkan lagi kuasa ni supaya lebih terang. Okey. Dah. Okey. Dah siap dah buat apple kita. Gambar apple kita. Okey. Ini hasil buah apple yang saya dah lukis tadi. Okey, seterusnya apabila kita dah siapkan buah apple itu, okey, kita ambil kertas warna. Okey. Kita guna warna hijau, warna kuning, warna merah dan mungkin hijau muda. Okey, saya tunjukkan cara mudah untuk kita memotong kertas untuk menghasilkan mozaik. Okey. Daripada kertas A4 ni kita lipat dua. Okay. Saya akan dapat hasil begini. Kemudian kita potong. Okey. Kita potong kertas yang kita lipat tadi. Okay. Jadi kita akan dapat sebesar ini. Kemudian kita lipat lagi. Dan potong lagi. Lipat. Potong lagi, lipat lagi. Ini memudahkan kita. Kita tidak perlu buat ukuran. Okay. Lipat.
Okay. Kemudian lipat lagi. Okay. Okay. Lipat lagi. Dan letak dulu di sini, letakkan bersama, lipat. So, kita akan dapat besar ini. Okay. Ulang proses yang sama untuk semua warna kertas. Dah siap potong. Ni cikgu guna warna kuning, merah dan hijau. Okey. Dah siap potong kecil-kecil. Dah cikgu letakkan dalam ni supaya lebih kemas. Bila semua kertas telah siap dipotong, kita boleh mula melekatkan kertas-kertas ini untuk menjadi susunan mozaik yang menarik dalam gambar buah apple kita. Kita kena ingat, untuk teknik mozaik, susunan kertas yang disusun tidak boleh bercantum. Dia perlu ada jarak. Okay? Mungkin bila saya cakap di sini, awak tak nampak lagi, murid-murid tak nampak lagi dia punya maksudnya. Tapi nanti bila kita tengok nanti, kita buat sama-sama, murid-murid akan nampak. Apa maksudnya tidak boleh dicantumkan ataupun diletakkan di atasnya, tapi kita perlu jarakkan. Jom kita mulakan seni mozaik kita. Okey, cikgu akan mulakan dengan daun dan batangnya yang menggunakan warna hijau. Ini cikgu letakkan gam dahulu. Tapi jangan letak semua, letak sebahagian daun saja. Kemudian kita lekatkan daun kita punya kertas hijau. Okey, sorry, tak nampak. Okey, tengok di sini. Bila cikgu lekatkan, cikgu bagi jarak antara dua kertas tersebut. Kita tidak boleh letakkan kertas itu bercantum. Kalau dia bercantum, ia bukan dikatakan seni mozaik. Okey, susunan mozaik. Perlu dijarakkan. Okey, nampak? Nampak? Dijarakkan. Dia tepat. Nampak jarak. Okey. Kemudian kita ke sebelah sini pula. Okay. Jika kamu tengok, di sini ada ruang-ruang lagi. Jika kita nak letakkan dengan kertas yang kita sedia, ini boleh masuk di tengah. Tapi jika bahagian-bahagian lain yang sukar, kamu boleh memotong mengikut kesesuaian. Sebagai contoh, saya potong ini segitiga kurang begini untuk letakkan di sini. Okay, sorry. Okay. Right. Okay. Kemudian mungkin di sini kita boleh letakkan untuk segitiga begini. Okay. Nampak? Yang penting corak ni bahan tersebut tidak bercantum. Okay.
Tambahkan sedikit lagi gam. Oops. Sedikit banyak. Okay. Okay. Dan sini kita keluarkan. Okay. Tengok. Okay. Daun-daun ni, pada gambar pada daun ni, kita tengok susunan saya tidak bercantum. Okay. Bila tidak bercantum, inilah baru kita panggil susunan mozaik. Dia tidak boleh bercantum begini. Awak tak boleh double tutup-tutup begini. Okay. Okay, jom kita teruskan dengan bahagian daun yang lain pula. Jom. Tengok Susun, kalau saya buat susunan mengikut bentuk buah apple. Okay, secara bulatan. Kalau ruang yang kecil, kita boleh potong. Supaya kita boleh masuk ruang tersebut. Lagi, sikit lagi. Okay. Saya ikut bentuk buah. Macam tu. Okay. Kemudian di sini, sambung di sini. Bentuk buah ni. Mula dari tepi. Space yang kecil. Jadi kita potong sedikit. Dan kita letakkan. Alright, cukup. Nampak? Saya ikut bentuk buah. Dan seterusnya kita ikut bentuk yang sama juga hingga selesai. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mozaik buah apple. Jangan lupa cuba aktiviti ini. Okey? Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada murid-murid yang sudi mengunjungi channel Cikgu Azra dan belajar bersama-sama saya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jumpa anda lagi. Bye.